Assalamualaikum tuan-puan, adik-adik, kakak-kakak. Okey, jangan terkeliru satu dinar dengan 1 gram. Satu dinar ni macam ni. Ni satu dinar. Satu dinar ni dia bulat Bulat. Ini dalam kad note satu dinar ni. Satu dinar bersamaan 4.25 gram bagi yang tak pernah pegang lagi emas ni. Ini satu dinar 4.25 gram. Dia bukan satu dinar ni 1 gram. Satu dinar bersamaan 4.25 gram. Dia dalam bentuk siling emas. Ini satu dinar, nampak? Ini dia dah bukan dalam kad Ini dia dalam kapsul. Ini satu dinar emas 99.9. Okey. Ini satu dinar. Okey, kalau 1 gram, 1 gram macam ni. 1 gram. Ni 1 gram. Nampak tu, 1 gram. Okey, dia dalam kad. Dia dalam kad macam ni. Okey, ini 1 gram. Ni ada berat dia, ketebalan dia, ketulinan dia. Ini sijil lah. Ni belakang dia 1 gram. Okey, 1 gram ni dia banyak design Okey, ini boboiboy. Ini 1 gram. So yang ni hari raya punya. Ini 1 gram juga, tapi emas dia bentuk ketupat. Nampak ni. Ini tahun lepas punya nampak tu. Setiap tahun Public Good akan keluar 1 gram untuk hari raya. So ini 1 gram. So jangan keliru 1 gram dengan 1 dinar. So 1 dinar ni harga dia 3,000 lebih 3,000 lebih. So anda boleh withdraw dekat akaun game anda tu untuk pegang 1 dinar ni. Peganglah keluarkanlah dalam akaun gap tu, rasa pegang emas ni. So itu saja untuk info hari ini. Terima kasih. Selamat menyimpan emas.